Apa jadi kalau kita goreng 5 jenis cabai? Lama dah aku ingat nak try buat resipi ni. Nak rasa tengok macam mana daging luk cabai. Jangan risau, tak mampu makan cabai banyak-banyak. Jarang lah orang mati sebab puasa. Tambah-tambah kat Malaysia ni, orang mati kat jalan lagi banyak. Selalunya penjabat accident tu sebab tinta gelap, pelik custom. Mana ada orang mati sebab lori bawa laju. Tak percaya try tanya Menteri Pengangkutan. Tapi jangan tanya lah, tanya malam-malam sikit. Tengah busy lewat number tu. Anyway, kita potong daging senipih-nipihnya dan perak dengan baking soda. Dalam 5 minit apa boleh basuh. Lepas basuh, apa perak dia dengan ajinomoto, sedikit garam, banyak sikit black pepper, 1 sudu sos tiram, 1 sudu minyak bijan, dalam 2 sudu kicap dan 1 sudu tepung jagung. Gue boleh perak dalam 15.9 minit. Nak goreng tu macam biasa saja, tapi aku rasa lagi senang kalau pada periuk non-stick. Sebab kicap manis ni dia akan melekat kat periuk. Tapi halai lah. Next, kita akan goreng bawang putih, halia dan cabai kering. Tauk balik kita punya daging. Tauk habanero pepper yang dah dipotong. Lepas tu tauk sekali cabai Melaka. Yang ni kita panggil sweet peppers. Dia tak pedas pun, saja nak bagi ramai. Dan lah kali tauk cabai hidup. Ni pun tak ubah pedas sangat, saja bagi ramai. Oh ya, aku tauk bawang juga nak bagi rasa manis-manis. So siap lah kita punya apa?